Okay. Selamat datang ke Gudang Emergency for Sudan 2025. Alhamdulillah, sebentar tadi kita membungkuskan 1,200 pek makanan. Kemudian kita bergerak ke lokasi yang kita berada sekarang, iaitu Kem Kosti. Untuk maklumat tuan-puan, Kem Kosti inilah kawasan yang paling hampir dengan tempat berlakunya konflik seperti mana yang kita tahu. Dan kalau kita tengok daripada awal kita masuk tadi, memang banyak kemah-kemah yang mana pelarian di sini duduk. Daripada awal kita masuk sehingga ke kawasan tengah ni, untuk kita agihkan sebanyak 1,200 pek makanan asas. Terima kasih kepada yang menyumbang. Teruskan bersama kami dan terus ikuti misi Sudan pada kali ini. Alhamdulillah, sekarang kita berada di lokasi projek kita yang terakhir pada hari ini, iaitu hari ini kita akan agihkan agihan makanan panas Tekia yang mana akan memberi manfaat kepada 4,000 pelarian yang berada di Kem Kosti ini. Ya Allah, badan. شكرا.